Cikgu, saya minat bidang mechanical engineering, tapi saya tak tahu dekat mana saya nak mohon, cikgu. Check it out, guys. Minat bidang engineering, lepas tu ada bantuan pinjaman MARA, serta ini yang paling menarik, dia adalah program TVET yang paling popular serta dikejar oleh ramai pelajar. Dekat mana tu? German Malaysian Institute ataupun DGMI. Guys, DGMI kita ada 3 program diploma mechanical engineering yang padu. Apa dia tu? Okey, yang pertama adalah Diploma in Precision Tooling Engineering, teknologi Okey, yang ini mana-mana yang minat tentang teknik molding, mereka bentuk komponen atau acuan, inilah programnya yang paling tepat. Yang kedua, check it out guys, kita ada Diploma of Mechanical Engineering Technology dalam bidang CNC Precision. Okey, mana-mana yang minat nak belajar tentang engineering drawing dan juga mengendalikan mesin CNC, ini juga programnya. Yang ketiga, sesiapa yang minat untuk belajar tentang analisis serta asas pengurusan kualiti produk untuk memastikan pengeluaran sesuatu produk itu mengikut piawaian industri, GMI ada menawarkan Diploma in Industrial Quality Engineering Technology. Panjang nak jawab, nak cakap, nak jawab, memang panjang Okey, jadi sesiapa yang berminat, okey, GMI sedang buka. Ini yang best. Sedang buka ambilan yang kedua sebelum 23 Julai 2026. Okey, terus pergi ke link di bio TikTok GMI official, klik saja dekat situ. Dan jadilah pelajar GMI yang berkualiti. Okey, jangan lupa follow cikgu ya. Dan Ken Shoin.